What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dengan One Piece kini memasuki final saga, Ichiro Oda jelas sedang menyusun pentas untuk kemunculan musuh terakhir yang sebenar. Selama ini, ramai peminat percaya bahawa penghuni takhta kosong The Empty Throne, Saint Nerona Imu dari World Government adalah musuh terakhir yang akan dihadapi Luffy dan Straw Hat. Logiknya mudah, Imu berada di puncak dunia, mengawal kerajaan global dan menjadi simbol sistem yang menindas selama 800 tahun. Namun, dalam masa yang sama, Oda juga membina Blackbeard sebagai antagonis penghujung cerita. Perkembangan terbaru dalam arc Elbaf pula seakan-akan memberi petunjuk bahawa mungkin semua ini hanyalah misdirection. Bukan Imu yang akan menjadi musuh terakhir, tetapi Blackbeard yang akan berdiri sebagai final enemy sebenar dalam One Piece. Peristiwa dalam chapter terbaru benar-benar mengubah jangkaan ramai. Buat pertama kali sejak diperkenalkan, Saint Nerona Imu mengambil keputusan untuk meninggalkan Marijoa dan turun sendiri ke dunia luar, khususnya ke tanah gergasi Elbaf. Ini perkembangan yang sangat luar biasa. Selama hampir sedekad, identiti dan kuasa Imu diselubungi misteri. Imu sentiasa berada di bayang-bayang, mengawal dari belakang tanpa pernah turun sendiri ke medan konflik. Jadi apabila Imu akhirnya bergerak secara langsung, ia memberi isyarat bahawa pertempuran besar akan berlaku dalam masa terdekat. Ini juga menunjukkan final saga sudah benar-benar memasuki fasa klimaks. Namun tindakan Imu meninggalkan Marijoa membawa implikasi yang lebih besar. Holy Land yang selama ini menjadi pusat kuasa dunia kini tidak lagi dikawal oleh individu paling berbahaya dalam One Piece. Ini secara automatik membuka peluang kepada kuasa lain untuk menyerang dan mengambil alih. Dan antara pihak yang paling sesuai memanfaatkan peluang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Blackbeard. Sepanjang cerita, Blackbeard sentiasa digambarkan sebagai individu oportunis yang menunggu masa terbaik untuk menyerang. Dia tidak bertindak secara terburu-buru, sebaliknya menyusun strategi jangka panjang. Jadi ketiadaan Imu di Marijoa mungkin peluang yang dia tunggu selama ini. Menariknya, idea Blackbeard menyerang Marijoa sebenarnya sudah lama dibina. Selepas pertempuran dengan Trafalgar di Waterloo, Blackbeard dilihat mula membuat persiapan untuk plan besar yang melibatkan World Government. Pada masa yang sama, ada petunjuk bahawa Marijoa sedang diserang oleh pihak tertentu, sesuatu yang disebut sendiri oleh Imu. Ini memberi bayangan bahawa pergerakan besar sedang berlaku di belakang tabir. Kini, dengan Imu turun ke Elbaf, situasi menjadi lebih jelas. Blackbeard mempunyai ruang sempurna untuk menyerang Holy Land dan merampas pusat kuasa dunia. Tambahan pula, sejarah lama juga memberi petunjuk kuat ke arah ini. Kira-kira 56 tahun yang lalu, Rock D. Zebek yang dipercayai mempunyai hubungan rapat dengan Blackbeard pernah menyerang Marijoa. Serangan itu bukan sekadar cubaan biasa, tetapi seolah-olah satu amaran bahawa dia akan kembali suatu hari nanti. Jika Blackbeard benar-benar mewarisi kehendak Rocks, maka menyerang Marijoa menjadi langkah logik seterusnya. Dengan Imu tidak berada di sana, peluang ini lebih terbuka berbanding sebelumnya. Blackbeard boleh melakukan sesuatu yang Rocks gagal capai dahulu, iaitu untuk menawan pusat dunia. Motivasi Blackbeard juga selari dengan tema ini. Sejak awal lagi, dia bukan sekadar mahu menjadi The Pirate King. Blackbeard mahu menjadi Raja Dunia. Ini cita-cita yang jauh lebih besar berbanding Monkey D. Luffy. Luffy hanya mahu kebebasan, tetapi Blackbeard mahu kuasa mutlak. Keinginan ini seakan-akan datang daripada will ataupun kehendak yang diperturunkan. Dikatakan bahawa suatu ketika dahulu, Davy Jones dianggap sebagai Raja Dunia sebelum digulingkan. Imu dipercayai merampas takhta itu sekitar 800 tahun lalu. Sejak itu, keturunan atau pengikut Davy Jones menganggap diri mereka sebagai Raja sebenar dunia. Dalam konteks ini, Blackbeard dilihat sebagai individu yang mahu memenuhi kehendak tersebut. Sama seperti Rocks di Zebek, dia mahu merampas dunia dan menjadi penguasa mutlak. Tetapi untuk mencapai matlamat itu, dia perlu menjatuhkan Imu. Masalahnya, menentang Imu secara langsung ketika Imu berada di Marijoa adalah hampir mustahil. Namun keadaan kini berubah. Dengan Imu meninggalkan Holy Land, Blackbeard tidak perlu menentang Imu secara terus. Dia hanya perlu mengambil alih Marijoa
dan mengisytiharkan dirinya sebagai raja dunia. Jika perkara ini berlaku, ia akan mengubah struktur konflik One Piece sepenuhnya. Selama ini, ramai menjangka final saga akan berakhir dengan Straw Hat menentang World Government yang diketuai Saint Nerona Imu. Tetapi jika Blackbeard merampas Marijoa, maka konflik akhir mungkin berubah menjadi perebutan takhta dunia antara Blackbeard, Imu dan juga Monkey D. Luffy. Ini menjadikan cerita lebih kompleks dan tidak linear. Oda mungkin sengaja memperkenalkan Imu lebih awal supaya perhatian peminat tertumpu kepadanya sebelum akhirnya mendedahkan bahawa ancaman sebenar adalah Blackbeard. Tambahan pula, Blackbeard mempunyai banyak elemen yang sesuai sebagai final villain. Dia adalah cerminan gelap kepada Luffy. Kedua-duanya berkongsi impian besar, tetapi jalan yang diambil berbeza. Luffy mahu kebebasan dan persahabatan, manakala Blackbeard menggunakan pengkhianatan dan manipulasi. Dari segi naratif, pertarungan antara dua individu ini terasa lebih peribadi. Berbanding Imu, Blackbeard sudah lama dibina sebagai musuh utama sejak awal cerita. Dia juga terlibat dalam banyak peristiwa penting seperti kejatuhan Ace, perang Marineford dan kebangkitan Yonko baharu. Jika Blackbeard benar-benar menyerang Marijoa, ia juga memberi simbolik kuat. Dunia yang selama ini dikawal oleh sistem kerajaan lama akan jatuh ke tangan Lanun. Ini mencetuskan kekacauan global. Dalam keadaan itu, Luffy mungkin terpaksa bertarung bukan sahaja untuk mencari One Piece, tetapi untuk menghentikan Blackbeard daripada menguasai dunia. Ini menjadikan konflik akhir lebih dramatik. Luffy bukan sekadar menjadi Pirate King, tetapi juga menyelamatkan dunia daripada penguasa baru yang lebih berbahaya. Selain itu, tindakan Blackbeard menawan Marijoa juga akan memberi tekanan kepada Imu. Buat kali pertama, Imu mungkin kehilangan takhta. Ini memaksa Imu turun ke medan perang secara langsung. Jika ini berlaku, kita mungkin melihat konflik tiga penjuru. Imu mahu merampas kembali dunia, Blackbeard mahu mengekalkan kuasa dan Luffy mahu membebaskan dunia. Struktur seperti ini lebih epik berbanding satu lawan satu semata-mata. Ia juga selari dengan skala final saga yang semakin membesar. Kesimpulannya, perkembangan terbaru dalam Elbaf memberi petunjuk bahawa Oda sedang menyediakan twist besar. Imu mungkin bukan musuh terakhir seperti yang kita jangkakan. Sebaliknya, kemunculan Imu lebih awal mungkin hanya langkah untuk membuka peluang kepada Blackbeard untuk bergerak. Dengan sejarah Rocks, kehendak menjadi raja dunia dan peluang Marijoa yang tidak dikawal, Blackbeard berada dalam posisi terbaik untuk menjadi final villain sebenar. Jika teori ini menjadi kenyataan, final saga One Piece bukan sahaja tentang menjatuhkan world government, tetapi tentang perebutan tahta dunia yang menentukan masa depan seluruh lautan. So guys, what do you think berkenaan dengan teori ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsi kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimisko Verto, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.